Kita sambung kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, kitab yang kelima, zikir dan doa bagi hal-hal yang tertentu. Bab yang ke-15, zikir ketika memiliki hutang dan tidak sanggup membayar. Ada hutang dan kita rasa sangat berat nak bayar. Dalam kitab At-Tirmidzi, Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, seorang mukatab, mukatab ni seorang hamba yang dia telah tulis perjanjian dengan tuan dia, dia akan bekerja dan bayar certain amount pada tuan dia dan dia akan bebas. Ini dipanggil hamba mukatab. Seorang mukatab menemuinya dan berkata, sesungguhnya aku tidak sanggup membayar hutang, maka tolonglah, aku dah berjanji dengan tuan aku ni nak bayar sekian-sekian jumlah supaya aku merdeka. Aku tak mampu rasa nak bayar, tolong aku. Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, mahukah aku ajarkan kepadamu satu doa yang diajarkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun kamu memiliki hutang sebesar gunung Sihir, gunung Syir, katanya, Allah Ta'ala akan tetap membantu untuk membayarnya. Ucapkanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, Engkau cukupkanlah perkara yang halal untukku daripada perkara yang haram. Engkau kayakanlah dengan kurniaanmu daripada yang selain daripada. Maknanya kita minta dengan Allah, doa kita, Allahumma kfini, kalau seorang, kalau ramai, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Doa. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ada hadis yang telah kami nukilkan pada bahagian zikir pagi dan petang dalam riwayat Abu Daud daripada Sa'id Al-Khudri mengenai kisah seorang sahabat bernama Abu Umamah dan ucapannya kesusahan dan hutang yang telah menyertaiku. Itulah doa yang kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. Itu pun doa yang boleh kita baca nak mohon pada Allah bantu untuk bayar hutang. Bab yang ke-16, zikir ketika merasa gundah, rasa gundah, tak sedap hati dan sebagainya. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Al-Walid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa gundah. Maka baginda menjawab, idza akhadta marja'an faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun fa innaha la tadurruka wa la taqrabuk. Kata Nabi SAW kepada Al-Walid, dia kata, apabila engkau nak tidur, ambil tempat tidurmu, yakni nak tidur, maka baca olehmu doa ini, isti'adzah ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kalimah-kalimahmu yang maha sempurna daripada kemurkaanmu, wa iqabihi daripada kemurkaannya, wa iqabihi dan balasannya, wa syarri ibadihi daripada keburukan, kejahatan hamba-hambanya, dan daripada godaan hasutan syaitan, wa ayyahdurun, agar syaitan itu tak dapat menghampiriku. Kita minta doa dengan Allah. Kata Nabi, bila kita buat begitu, fa innaha la tadurruk, maka sesungguhnya syaitan itu tak akan mampu memudaratkanmu, wala taqrabu, bahkan dia tak akan mampu menghampirimu. Itu doa yang kita baca masa kita nak tidur. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, seorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan kepada baginda akan kegundahan yang menimpanya. Maka baginda bersabda, akthir an taqula subhanal malikil quddus rabbil malaikati wal ruh jallalatis samawati wal jallalta as-samawati wal ard bil izzati wal jabar. Itu doa. Bila dia mengadu pada Nabi, Nabi kata, banyakkan olehmu membaca zikir ini, subhanal malikil quddus rabbil malaikati wal ruh jallalta as-samawati wal ard bil izzati wal jabar. Maha suci Tuhan, Tuhan yang maha suci, Tuhan kepada malaikat, Tuhan kepada Jibril, Tuhan kepada langit dan bumi yang dihiasi dengan segala kemuliaan dan kekuasaan.
kita berzikir ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikir orang yang selalu was-was. Bila kita selalu was-was ni, macam mana berzikir dia? Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Apabila engkau didatangi dengan hasutan, bisikan syaitan, maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya antara yang boleh kita buat bila kita diganggu was-was, banyakkan sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-was ni bahaya, tuan-tuan. Kadang-kadang ambil sembahyang rasa tak rata, mandi wajib rasa tak rata, masuk dalam bil air setengah jam dia solat, setengah jam. Ni tak banyak orang macam tu. Ambil air sembahyang, angkat takbir tak boleh, angkat takbir tak masuk dia kan. Tapi bila imam rukuk boleh pula dia rukuk sama dengan imam, masa tu juga boleh. Tu semua mainan syaitan, nampak? Mainan syaitan. Macam mana kita nak lawan benda tu? Antaranya isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Kami riwayatkan daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadha man khalaqa kadha hatta yaqulu man khalaqa rabbak fa idza balagha dhalik falyasta'iz billah wal yantahi. Syaitan yang akan datang membisikkan sesuatu keraguan dalam hati kamu, sehingga dia akan kata, siapa yang cipta ini? Siapa yang cipta ini? Siapa yang cipta ini? Kita pun jawab dalam hati kita, oh Allah, Allah. Siapa yang cipta Allah? Bisikan itu akan datang dalam hati kita. Siapa yang cipta Allah? Fa idza balagha dhalik, apabila ada bisikan yang seperti itu dalam hati kamu, falyasta'iz billah, hendaklah kamu berlindung dengan Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu gangguan. Wal yantahi, dan berhenti setakat itu. Jangan lagi tanya, jangan lagi soal, jangan lagi fikir benda itu. Sebab akal manusia tak mampu untuk memikirkan tentang perkara tersebut. Memang bisikannya akan datang. Dalam riwayat yang lain dalam kitab As-Sahih disebutkan dengan lafaz la yazalun nas yatasaalun hatta yuqal hadha khalaqallah, hadha khalaqallahul khalq, faman khalaqallah faman wajada min dhalika syai'an falyaqul amantu billahi wa rusulihi. Manusia ni, syaitan akan sentiasa membuat dia bersoal, menyebabkan dia timbul persoalan dalam diri dia, dalam hati dia, sehingga dia kata, yang ni Allah Ta'ala ciptakan, yang ni Allah Ta'ala ciptakan. Siapa yang cipta Allah? Siapa yang cipta Allah? Dia akan timbul soalan yang macam tu. Faman wajada min dhalika syai'an, siapa yang mendapati perkara tersebut dalam hatinya, maka hendaklah dia menyebut amantu billahi wa rasul. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul. Terus kita potong terus hasutan dan bisikan syaitan tu dengan kita terus memperkuatkan keimanan kita. Aku beriman, percaya pada Allah, dan aku percaya pada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada min hadzal waswas falyakul amanna billahi wa bi rusulihi thalathan fa inna dhalika yadhhabu anhu." Siapa yang mendapati waswas dalam hatinya, maka hendaklah dia sebut, aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya 3 kali. Aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya 3 kali. Ia ucapan tersebut akan menghilangkan waswas. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Uthman bin Abi Ashhib, dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antaraku dengan salatku dan bacaanku. Dia telah mencampur adukku. Syaitan datang ganggu aku, waktu aku baca dalam sembahyang, tengok dia seronok baca Fatihah, hati dia ingat ke lain, kepada dia putar ke lain. Ini syaitan punya kerja. Kan? Mulut baca, tapi hati ke lain, ada benda macam tu. Kan? Ada sahabat mengadu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Dzalika syaitanun yuqalu lahu khinza. Fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu wadful ala yatharika thalatha. Kata Nabi, itulah syaitan yang dinamakan sebagai khinza. Syaitan tu nama dia khinza. Bila kamu rasakan sesuatu dalam hati, mintalah berlindung dengan Allah,
dan tiupkan 3 kali, 1 foot, tiupkan macam tu, 3 kali di sebelah kiri, 3 kali kata Nabi SAW. Dia mengatakan, aku melakukannya dan Allah Ta'ala menghilangkan gangguan tersebut. Bisikan manusia ni, dia datang, syaitan ni, dia macam-macam datang. Sampai orang buat, bila jadi sewe, dia mula-mula datang dengan baik. Oh, banyaklah kamu berzikir pada Allah, zikir. Mula-mula baik dulu. Kan? Dia salah. Sehingga orang tu kata, oh, macam ada bisikan, suruh aku buat baik. Lama-lama bisikan tu sikit melencong. Habis sekali dia jadi biol. Maka jangan kita terpedaya dengan perkara tersebut. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang baik daripada Abu Zumail. Dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang ada dalam hatiku ini? Dia bertanya kembali, apa yang engkau rasakan? Aku katakan, demi Allah, aku tidak akan memberitahukannya. Dia bertanya lagi, apakah ada suatu keraguan? Dia kemudian tertawa dan berkata, tidak ada orang yang selamat daripadanya sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Surah Yunus ayat 94, Allah Ta'ala berfirman, oleh sebab itu sekiranya engkau wahai Muhammad, walaupun ayat dituju kepada Nabi Muhammad, tuju pada kita juga, sekiranya engkau merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, yakni kerana mereka mengetahui kebenarannya. Tanya orang-orang yang tahu, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran daripada Tuhanmu, maka jangan sesekali engkau menjadi golongan yang ragu-ragu. Apabila engkau merasakan ragu dalam hatimu, maka bacalah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kami riwayatkan dengan sanad kami yang sahih dalam risalah Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu daripada Ahmad bin Atha Sayyid Al-Jalil. Dia berkata, sebelumnya aku pernah memiliki masalah dalam bersuci. Dadaku merasa sempit di suatu malam kerana terlalu banyak menggunakan air, dan hatiku pun tetap tidak tenang. Maka aku katakan, wahai Tuhanku, aku mohon ampunanmu, aku mohon ampunanmu. Kemudian aku mendengar suara berbisik, ampunan terletak padamu. Maknanya nak dapat ampunan Allah Ta'ala tu mesti ada ilmu, mesti belajar. Nak hilang was-was tu maksudnya kena belajar. Lalu keraguan itu pun sirna, yakni hilang daripada. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah bagi orang yang diuji dengan rasa was-was pada saat berwudu, ketika salat dan lain-lain. Ini saat-saat yang manusia biasa was-was. Wudu, mandi wajib, nak sembahyang, kat takbir, ini semua biasa. Tempat-tempat yang biasa manusia was-was. Antara yang boleh kita buat ialah ucapan la ilaha illallah. Kerana apabila syaitan mendengar zikir, dia akan lari menjauh. Sedangkan kalimah tauhid la ilaha illallah adalah puncak zikir. Zikir yang paling tinggi ialah la ilaha illallah. Sebab itu kita tahlil. Sebab itu orang nak ahli ulama dulu dia himpunkan tahlil itu, ucapan la ilaha illallah, apa tak zikir lain? Sebab la ilaha illallah itu zikir yang tertinggi dalam banyak zikir. Oleh kerana itu, para ulama sufi selalu memilih zikir ini dalam kesendiriannya dan menganjurkan untuk sentiasa dibaca dalam zikir. Mereka berkata ubat yang paling bermanfaat untuk menyembuh penyakit was-was adalah berzikir kepada Allah dan memperbanyakkannya. Sayyid Jalil Ahmad bin Abi Al-Hawari berkata, aku mengadukan perasaan was-was kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia pun berkata, jika engkau berharap penyakit tersebut hilang daripadamu, maka pada bila-bila engkau merasakannya, bergembiralah. Pada waktu engkau bergembira, penyakit tersebut akan hilang. Kerana tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh syaitan selain daripada kegembiraan seorang mukmin. Bila kita rasa was-was, kita jangan rasa stres, kita gembira, kerana syaitan dia tak suka kalau orang beriman tu gembira. Kalau dia nak orang beriman tu sedih. Pernyataan ini menyokong perkataan sebahagian imam bahawa was-was hanya menimpa orang-orang yang memiliki keimanan sempurna, kerana pencuri tidak akan masuk rumah yang hancur ataupun rumah yang tidak ada apa-apa.
syaitan tu dia akan cuba nak orang panggil apa, mencacatkan ibadah seseorang dengan was-was. Dan dia tak akan cacatkan ibadah seseorang yang memang dah cacat ibadah, kecuali orang yang ke arah nak membetulkan salat ataupun ibadah, dia akan cuba untuk menggagalkan ibadah seseorang itu. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.